Kenapa kita perlu ada visi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali saya Zaki Zamani. Uh, Topik kali ini saya nak terangkan berkenaan dengan visi. Visi setiap insan, setiap manusia kita ni adalah mendapat keredaan daripadanya. Tapi untuk visi dalam perniagaan, dalam perancangan pendidikan, dalam perancangan negara pun mesti ada visi-visi yang tertentu yang telah ditetapkan. Contohnya misi sekolah pun dia ada misi sekolah tu untuk apa? Untuk sukan ke, untuk co-curriculum ke, untuk apa-apa sajalah. Yang mesti ada visi, ada matlamat untuk dicapai, insya-Allah. Untuk visi utama kita pula, saya tak mau panjang-panjang. Visi utama kita manusia ni, hamba ni adalah mendapat syurga Allah. Betul tak? Semua orang ada benda yang sama. Okey, saya nak teruskan kepada visi Reka Flag pula. Orang tanya saya, apa misi Reka Flag ni? Misi Reka Flag ni adalah perancangan insya-Allah 5 hingga 10 tahun ke hadapan dengan kita akan mewujudkan ekosistem Reka Flag Farm. Dengan Reka Flag Farm ni kita ada tanaman bidara, kita ada tanaman aloe vera. Dengan dua tanaman herba ni insya-Allah Reka Flag akan menghasilkan benda yang bernilai untuk masyarakat, kekal aktif dan harmoni diri, insya-Allah. Untuk visi yang lebih jauh, target Reka Flag adalah untuk Reka Flag Factory Farm, insya-Allah. Dia ekosistem daripada yang tadilah, boleh hasilkan produk, boleh hasilkan apa-apa yang berkenaan dengan ni lah, dengan herba bidara dan aloe vera ni. Di belakang ni saya ada bawakan ni tanaman ni lah, tanaman aloe vera saya. Saya semai daripada kecil sampai besar ni, insya-Allah. Dan ni adalah tanaman bidara saya. Daripada kecil saya beli benih, saya semai, saya tengok dia punya ni apa masalah dia, apa dia punya ni struktur tanah, struktur baja dan sebagainya. Daripada situ saya melatih untuk belajar dulu masalah peringkat awal sebelum untuk ke arah yang lebih besar ke hadapan, insya-Allah. Kenapa semua orang perlu ada visi dalam hidup ni? Setiap orang manusia, Tuhan dah jadikan kita sebagai khalifah. Bila jadikan kita sebagai khalifah, kita kena gunakan masa kita, tenaga kita dengan mencapai satu matlamat yang betul untuk kita balik ke negeri abadi kemudian. Jika dalam dunia ni kita kurang memberi sesuatu, kurang memberi manfaat, nanti Tuhan banyak tanyalah. Kita ada duit banyak tapi kita kurang memberi manfaat kat orang, tu nanti kena jawablah. Tu sebab dalam cerita tukang gaji ke tukang kayu yang tu pun Tuhan tanya sebab apa dia takut, sebab Tuhan akan tanya nanti berkenaan dengan gaji saja. Tanya berkenaan dengan gaji saja sampai beberapa hari dalam kubur tu Tuhan tanya, malaikat tanya berkenaan dengan gaji ataupun kapak. Selain itu, apa visi kita dalam kerja pula? Kita kena tetapkan visi kita dalam kerja juga. Jika visi dalam kerja kita ni tak ada, selalunya kita lebih nak buat kerja sambil lewa, kita nak tunggu, kalau boleh nak tunggu gaji bos bagi dekat kita saja. Kita tak mau buat kerja. Kalau boleh kerja kita tu kita nak passing ke orang lain. Sebab tujuan kita, visi kita sebab kita nak dapatkan gaji saja, bukan nak buat kerja-kerja untuk bos, untuk pejabat, untuk syarikat, untuk agama, bangsa dan negara. Tapi kalau kita tetapkan visi dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam agama dan untuk diri kita, insya-Allah kita akan cuba capai visi tersebut tanpa kita nak melemahkan orang lain, meremehkan orang lain dan memasingkan kerja kepada orang lain. Apakah cara nak tetapkan visi kita?
cara yang saya belajar, yang saya ingat adalah visi ni kita kena letak paling sukar kita capai, bukan yang paling senang kita capai. Kenapa? Sebabnya jika kita capai visi dengan mudah, kita akan kembali kepada kisah lama, kepada cara lama, berada di zon selesa lah. Bila kita letakkan visi kita jauh ke hadapan yang sukar dicapai, kadang-kadang bukan letak yang sukar dicapai, yang insya-Allah boleh dicapai, tapi mesti dengan bekerja keras dan sentiasa kekal aktif, sentiasa cergas untuk mencapai visi tersebut. InsyaAllah. Itu visi tuan-puan dan puan-puan yang untuk jangka masa panjang dan jauh. Misi pula, misi ni kita tetapkan misi sebulan ke, misi 2 bulan ke, misi 3 bulan ke. Yang tu terpulang. Yang tu misi jangka pendek kita lah. Itu perbezaan antara visi dan misi yang saya terangkan. Itu dulu saya nak terangkan berkenaan dengan visi dan misi ni. Saya tak berhajat nak cakap panjang berkenaan dengan ini sebab setiap orang ada misi dan visi masing-masing, dan visi Reka Flat pun saya dah terangkan tadi untuk apa hari ini, dan untuk ke depan tuan-puan dan puan-puan setkanlah visi dan misi masing-masing untuk keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara. Sebabnya visi dan misi ni penting. Sebelum ni saya dulu pun tak ada visi dan misi ni. Bila kita tak ada misi dan visi ni, kita nak bangun tengah hari lah. Nak bangun lewat, nak selesa, nak senang, nak relax dan sebagainya. Okay, mulai hari ini jom kita tetapkan visi masing-masing, dan semoga video ini dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan jom bersama kami Reka Flat kekal aktif.